Okay guys, Assalamualaikum. So, saya akan ajar dekat korang macam mana korang nak kena gunakan yang ada Trade Educate Trading Journal. So, first and foremost, korang nak kena tekan file yang saya dah bagi dekat korang. Dan saya recommend untuk korang menggunakan PC ataupun laptop supaya korang boleh adjust daripada Excel dengan mudah. Kemudian, bila korang dah tekan file, korang akan diberikan, korang kena masukkan password. Ini adalah untuk prevent scammers ataupun orang-orang yang tak layak nak tengok, dia tengok. Faham tak? So first korang nak kena tekan yang Arif. Korang masukkan password dia, korang boleh baca je dekat arahan yang saya dah bagi dekat korang. So password korang dah key in, automatic korang boleh nampak access untuk kita nak masuk trading journal. Yang page pertama, korang boleh nampak kita ada total lot sizes. So apakah lot sizes ni? Ni adalah recommendation lah. So kenapa saya recommend korang untuk masukkan lot sizes? Sekurang-kurangnya korang tahu berapa capital yang korang nak mulakan dan berapa lot sizes, dan korang boleh tengok berapa low risk, berapa medium, berapa high dan juga berapa very very high risk. So benda ni sangat-sangat penting untuk korang semua menggunakan, tajamkan mata dan belajar macam mana nak layer. Okay, so kemudian kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, which is kita punya stats. So ni adalah korang punya stats, bukan saya punya stats, korang punya stats. So setiap minggu korang kena start dengan kejujuran, start dengan betul. You start fresh, you start well, and you write down everything. So kalau korang ni terbiasa menggunakan PC ataupun laptop untuk nak trade, gunakan sahaja dan pastikan korang ada trading journal korang dibuka sekali bersama. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, sebab kita akan menulis satu demi satu apa yang kita patut tulis. So first, contoh kita mula dekat week 2. Okay, kalau contoh korang nak mula dekat week 4, korang mula dekat week 4. Kalau korang nak mula dekat week 3, korang mula dekat week 3. Kalau let's say korang nak start November ni, mula kepada week 1, start dengan week 1. So contoh week 1, okay, saya ambil satu contoh dekat sini, week 2. Starting capital, korang tulis sahaja berapa yang korang patut mulakan. So contoh dekat sini 100 korang mulakan. Kemudian daily trades korang dari korang buka setiap hari daripada korang buka sehari untuk hari Isnin, korang buka 8 trade. Daripada 8 trade ni berapa yang korang menang? 6 korang menang, 2 korang kalah. Okay, winning trade, losing trade. Kemudian total lot size untuk satu hari daripada untuk hari Isnin. Total lot size untuk hari Isnin, berapa yang korang dah gunakan. So contoh, satu trade korang mungkin masukkan 10 sen total. Korang dah layer total satu trade 10. Faham tak? 0.10. Tetapi korang buka 8 signal ataupun 8 trade dalam masa sehari. So total semua 8 trade korang gunakan 0.10. So total 0.10 kali dengan 8 akan jadi 0.80. Okay, so then total pips win. Total pips win berapa yang korang dah menang? Faham tak? Berapa yang korang menang daripada 8 trade tu? So mungkin korang menang hanya 70 sahaja yang korang menang daripada 8 trades. Yang korang kalah mungkin 40. Contoh. Okay, so bila korang nampak tak bulat-bulat ni semua akan dikira secara automatik. Setiap kali korang isi, dia akan dikirakan semua total sekali. So kenapa korang kena ada benda ni? Supaya korang tak ter-overtrade, supaya korang tahu berapa banyak yang korang dah menang, berapa banyak yang korang dah kalah. Dan last but not least adalah daily profits korang. So maksudnya apa? Maksudnya contoh, kalau korang dah profit total satu hari ni, korang profit $20. Okay, dia akan kira dekat bawah ni nanti. Okay, dan kalau tiba-tiba esok tu korang loss 12, korang kena letak negatif 12. Dia akan kirakan juga semua sekali. Tiba-tiba dekat sini plus 20, ataupun sini minus 12, sini pun plus 20. So overall dia akan kira total korang. Faham tak? Okay, so bila korang dah buat macam tu, dekat sini dia akan keluar sendiri. Okay, ikutkan kalau saya masuk dekat dalam PC, sebenarnya dia sekali tau, dia align, tapi bila masuk daripada iPad dia jadi macam ni. So tak berapa cantik. Okay, apa yang korang nampak ni basically kalau kita masuk dekat dalam PC ataupun laptop, korang akan nampak dengan lebih mudah. Okay, so next, kalau korang nak tahu, kalau korang nak edit, korang nak menulis, korang ada password, dan password tu pun saya dah bagi korang untuk korang nak edit.
Okay, so ni hanyalah prototype, bukan prototype, ni hanyalah prototype yang siap dan kita akan adjust along the way. Kita akan buat improvements along the way. Saya nak korang bagi feedback, saya nak korang bersuara pasal isu benda ni. Kalau ada apa yang kurang, korang bagi tahu. Kalau ada benda yang kita boleh adjust, korang bagi tahu. But this is a good start for all of us untuk nak masuk pada tahun 2025. Dan saya nak tengok korang punya hasil daripada bulan yang pertama sampai bulan yang ketiga, dan saya doakan supaya korang semua sukses dengan bidang ini dan korang boleh dapat berjaya nak keluarkan hasil yang lumayan, insyaAllah.